Dalam video kali ni memang gila. Sebab apa aku cakap gila? Sebab semenjak aku buat konten kat YouTube ni, pagi sampai pukul malam aku memang kerja, faham tak? Lepas tu cerita dia hari ni, sepatutnya pagi tadi aku ride kuda. Okay, aku training kuda daripada pukul 10 sampai pukul 12 sampai pukul 1. And then sepatutnya hari ni kita orang, aku dah buat dah dengan tim community aku untuk malam nanti kita orang nak tengok wayang sekali, cerita Blood Brothers. So aku fikir hari ni sepatutnya ada personal coaching, okay? Tapi aku nak, semalam time aku tengah meeting, aku nak anjak sesi personal coaching ni pada hari Isnin ataupun Selasa ataupun Rabu lah, yang student yang nak datang hari ni. So bila aku cakap kan, dan semalam juga aku baru teringat nak tengok wayang dengan student aku hari ni. So semalam aku plan, semalam aku beli tiket, semalam aku WhatsApp budak-budak tim community aku, student-student aku, hari ni kita tengok wayang, aku cuba untuk WhatsApp. And then semalam juga aku meeting untuk next plan next week kita apa. Sampaikan aku terlupa nak WhatsApp aku punya yang join personal coaching hari ni, tunda hari Isnin ataupun Selasa ataupun Rabu. Faham tak? Jadi cerita dia sepatutnya aku anjak, dan semalam aku dah tak ingat, aku dah lupa. Malam tadi pun aku balik pun dalam pukul 4, aku tidur pun dalam pukul 5.30, and then aku bangun dalam pukul 8 hari ni. So aku tidur 2 jam je. Lepas tu aku ingat tadi aku nak rehat. Lepas aku balik ride kuda tadi, aku ingat nak rehat. Last student aku call, kita orang dah sampai ni dekat sini. Aku lupa nak WhatsApp tim aku untuk anjak pada hari Isnin, Selasa, dari semalam the whole day sampailah aku lupa. Aku plan ni tu ini, and then tu lah cerita dia. Kalau boleh lah, sebab aku tadi baru nak lelakkan mata. Lepas tu aku dengar salah seorang student aku ni, dia daripada JB datang hari ni sebab nak belajar dengan aku, which is free personal coaching punya session ni lah. So bila aku dengar dia daripada JB datang, aku pun ini bukan masa untuk aku cancel. Aku tak boleh cancel benda ni. Aku tak boleh sia-siakan pengorbanan orang. Aku rasa tanggungjawab aku perlu tunaikan. Dan ini adalah salah satu doa yang aku pernah doa, which aku nak ada orang boleh belajar dengan aku. Aku nak bagi value, dan Allah dah cuba untuk tunaikan permintaan aku ni, doa aku ni. Aku kena pakai baju, siap-siap cepat, 2 minit, boom, kita gerak. And tadi pukul 4 lebih diorang dah sampai lah. And sekarang dah pukul 5 lebih. So aku rasa super salah lah. Tapi dalam masa yang sama, diorang ni pun join aku tengok wayang juga malam ni. Tapi mungkin sebab kalau kita tengok wayang nanti pun kita dah busy bercakap apa semua pasal benda lain. So diorang nak tanya pasal trading dah tak sempat. So apa-apa pun aku datang juga hari ni untuk aku spend time dengan diorang, menjawab segala persoalan yang bermain dalam fikiran diorang, untuk aku unlock, untuk aku fit in the puzzle supaya diorang boleh make money in trading, boleh terbuka hijab untuk faham dalam market dengan cara yang mudah. Jadi tanpa kita membuang masa, kita tengok student kita yang dah sampai tu. Let's go. Besar, ini boleh dikatakan sebagai fake out, which is dia berlaku sebagai HNS. HNS tahu apa pattern HNS? Jadi saya akan layer 0.06.
selesai kita punya sesi untuk personal coaching. Saya tak tahulah sesi keberapa dah ni untuk minggu ni, tapi setiap hari saya buat secara percuma. Dan hari ni saya ada dua brothers, dua abang ni datang daripada Johor, yang memang saya cakap inilah abang tu yang saya rasa macam saya tak boleh nak cancel session ni, sebab saya rasa ini adalah satu tanggungjawab. Dan mungkin Allah dengar doa saya, which is saya nak bantu orang dan mengajar, memberi kefahaman kepada orang tentang trading. Saya tunaikan juga tanggungjawab saya hari ni. Dan korang boleh tengok, abang datang daripada mana bang? Dari JB bang. Daripada JB. Abang sama, abang daripada JB. Ni uncle daripada? Ya. Uncle daripada KL. So based on kita abang tengok tadi apa yang saya dah ajar, apa feedback yang abang boleh bagi? Alhamdulillah, senang faham lah. Senang faham dan praktik. So macam abang? Saya kena belajar tengok candle tu. Candle tu yang bagi formula. Formula ke apa nama, rahsia formula tu. Tu kena praktis mata. Kena praktis tu je lah. Kena banyak kali tengok ni. Tengok apa graf. Buat lah. So benda ni takkan ada tanpa praktis lah. Jadi abang dah tahu dah, sebenarnya market ni adalah satu jalan cerita yang dia sebenarnya nak cuba untuk lengkapkan. Betul tak? Kalau kita tak faham penceritaan dia, maka kita akan sesat dalam market. Kemana dia nak pergi, ke atas ataupun ke bawah, target kita. Ini sangat ini satu benda yang baru untuk saya kan. So sangat bermanfaat lah untuk saya belum pernah dengar tentang strategi ni kan. So satu benda yang baru, sangat berguna, bermanfaat lah untuk saya lah kan. Cara untuk lihat price action dia kan. So satu benda yang baru. Satu benda yang baru. Saya tak guna benda ni kan. Cara CP tu kan. Tapi langsung tak guna. Kalau Uncle tengok, apa feedback yang Uncle boleh bagi? Mudah ataupun susah untuk buat setakat 50 pips saja daripada market? You kena latih mata sendiri kan, untuk tengok dia punya zone tu kan. You kena mark zone terlebih dahulu. Lepas tu you kena cubalah kan. Tak cuba you tak tahu kan. Tapi bermanfaat lah kan. Especially kalau zone itu tak berapa tebal lah, you boleh ambil medium risk untuk cuba kan. Macam Tengku cakap dulu kan, tunggu pun boleh, you nak masuk serta-merta pun boleh kerana dia nipis. So tengoklah macam mana. So Uncle rasa boleh buat profit at least nak dapatkan 50 pips, 100 ataupun 100 pips. Susah tak sebenarnya apa yang Uncle tengok? Nampak? Ataupun Uncle rasa perlu praktis lagi? Okey lah, praktis lah, kena praktis lah kan. Kerana tak ada jaminan kan, you masuk serta-merta dia akan beri 50 pips kan. Kadang-kadang dia mungkin berdarah sikit sebelum tu kan. Tapi okey lah, satu strategi yang baru. So boleh cubalah. Dan kalau kita trade dalam satu group kan, kita grow dengan satu kumpulan pun sudah happy kan. Kerana you buat ni, you kerja seorang, kadang-kadang stres kan. Kalau ada kawan semua okey lah kan. Right? So macam tu lah. Betul tak? Last you seorang, alamak tension. Kalau you ada kawan semua berborak, okey, dah ready nak masuk zone ni, then kita pun faham kenapa kita buat macam tu. Bukan secara buta kan, hantam aje lah. Orang cakap hantam, you tak tahu kenapa. Dia dah mark zone itu kan. So kita guna secara macam ada dia punya strategi kat belakang lah kan. Bukan kita hantam saja, masuk hantam kan. So community tu sangat penting lah. Penting. Community penting. Kerana kita pun belajar dalam satu kumpulan. Right? Kalau kita buat duit pun kan, dalam satu kumpulan semua buat kan. So
The best. Best lah. Kalau ada, kalau ada satu group untuk kita Lepas ni saya bidang ni. lepas ni saya akan invite abang dalam satu saya punya group community special yang semua yang saya dah jumpa depan-depan ni, saya akan invite masuk dalam group WhatsApp. So nanti kita akan adakan next program pula macam sekarang kita tengok wayang. Maybe next kita akan main go-kart sama-sama. So saya akan buat macam-macam program. Nanti kita akan buat satu kelas yang ada ramai orang. So for me, bagi saya pun, saya nampak community ni pun satu benda yang trader kat Malaysia ni ataupun seafood kat Malaysia ni patut buat lah. Sebab dia ramai orang sebenarnya tak faham and lost dekat market, dan benda tu dia orang hadap benda tu secara bersendirian. Betul tak? Sendiri Sedih seorang-seorang. lost pun seorang-seorang kan, tak ada siapa nak ni. So saya rasa insyaAllah saya akan lebih beri banyak lagi manfaat dekat community. Sekarang pun Kerana kalau you ID pun kita ikut sesama, tak ada hal. Kita grow secara satu kumpulan, right? Tentu makin lama makin apa tu dia dia successful, and semua successful sama sekali, right? Dan secara satu kumpulan, right? So sekarang ni pun saya record untuk YouTube, and then saya buat education. Dekat YouTube saya dah buat education macam mana nak mengajar. So saya rasa benda tu pun insyaAllah lah akan membantu trader-trader kat luar sana untuk bagi manfaat dekat diorang. Sebenarnya benda ni possible untuk capai. So itulah. So guys, kita ready untuk tengok wayang Blood Brothers sekarang. So ready, abang-abang ni pun join kita punya Blood Brothers. Sekarang pun dah 7.49 dan sepatutnya kita kena gerak dah sekarang. So ayuh kita bergerak kepada next location. Assalamualaikum. Masa second time saya buat personal coaching, Abang Hakim ni dia datang. Waktu tu kita tak record lah, tapi Abang Hakim ni memang, macam mana bang trade sekarang? Okay? Alhamdulillah, syukur nikmat. Syukur nikmat padu. Hari ni kita nak tengok wayang. Lepas ni kita lepak-lepak sikit. Saya nak tanya update sikit dekat abang macam mana so far abang punya trade. Memang ada kena tanya juga soalan. Itu kena penting, kena follow up community student ni, update yang terkini. So ada yang tertinggal. Yang hari tu terlupa tanya. Jadi kan okey, tak apa, nanti next lupa tanya lagi lah. Beres. Lepas ni kita minum lah, lepak. Kita layan dulu lagi. Ni Abang Sarizan. Abang Sarizan ni dia rajin masuk saya punya live TikTok. Thank you bang. Support Abang Sarizan, keep support saya setiap hari. Mesti ada Abang Sarizan masuk live TikTok saya. So hari ni kita tengok wayang. Ready bang? Abang saya suruh pakai baju warna hitam, masa abang tak pakai baju hitam? Saya baru nak jadi Blood Brothers. Baju kemeja hitam tak ada lah. Kemeja hitam tak ada? T-shirt ada tapi gambar apa ni, ikan kalut lagi. Ikan kalut ya. Jangan main-main tau. Tak apalah. Apa pun, terima kasih lah Tengku belanja kita tengok wayang hari ni. Blood Brother. Kita tengok feedback dia macam mana.